macam mana nak bagi loan kereta senang nak lulus? Tengok video Biko ni sampai habis. Biko bagi sikit tips. Tips yang pertama, kalau korang kerja swasta, make sure majikan ada masukkan gaji korang dalam bank account korang dan ada potong EPF. Yang kedua, kalau korang tengah ada loan dengan bank, tak kisahlah personal loan, loan kereta, loan rumah, credit card ke, janji bayaran dia cantik. Okey, jangan ada tunggakan walaupun berapa hari ataupun 1 bulan pun jangan. 3, bukan setakat dengan loan bank sahaja yang kena jaga, loan dengan kedai. Contohnya dengan Single, Kowe, Kuku ataupun Selcom, Digit, tu semua pun kena jaga juga. Okey, pembayaran tu jangan ada tunggakan. Yang keempat, make sure gaji bersih korang boleh layak untuk ambil kereta idaman korang. Kalau korang tak tahu berapa minimum layak tu, boleh WhatsApp Biko boleh tolong sematkan. Last sekali, yang paling penting, dokumen semuanya kena lengkap. Okey, contohnya IC, driving license, slip gaji, bank statement, semua kena ada. Barulah bank senang nak luluskan. So, kalau ada peminat dengan kereta Toyota, nak semak kelayakan loan secara percuma, boleh roadshow Biko, sedia membantu. Apa nak tahu lagi? Komen je dekat bawah, nanti Biko jawabkan. Bye.